Okey, hari ni kita akan cuba tanam ini dia, daun ini. Katanya daun untuk orang kencing manis. So, ni dapat hari Rabu lepas. Lepas tu tak ada tempat nak tanam. So, hari ni baru ada kesempatan, hari Ahad baru ada kesempatan untuk tanam daun ni. So, kita akan cari pot bag untuk letak tanah dulu. So, ini dia. Sorry, salah tempat. Bukan. Dan ini, ya betul. Kita akan letak dalam bag ni. Tak besar sangat kot. Okay. Tak tahulah daun ni jadi ke tidak. Sebab dah 3 hari duduk kat luar. 4 hari duduk kat luar. So akar pun tak ada keluar sangat pun. Tapi kata orang yang bagi pokok ni, cocok saja, nanti dia akan tumbuh lah tu. So kita akan cocok sajalah. Sebab daun pun macam nak kering dah. So kita tengoklah macam mana ya. So mungkin kita akan pakai peat moss. Ni tanah-tanah yang lama. Kalau tengok pada episod yang pertama, ada tanah-tanah ni. Ni lah tanah dia. So mungkin kita akan pakai peat moss sebab dia ringan sikit untuk keluarkan dia akar. Nanti baru kita akan pindahkan lah ke tanah lain. So kita tambah sikit tanah peat moss. Tu gaulkan sikit dengan tanah ini. Okay. Okay, nanti kita akan petik sikit daun kucai kat belakang sini. Walaupun tak banyak, tapi nanti kita petik lah. So, kita masukkan je lah. Bismillah. Sebab kita tak ada pengangkat, kita akan pakai pisau saja. Okey, kita bakal campurkan dia kat dalam beg saja. Nampak tak tu? Kita akan gaulkan saja. Semudah itu saja. Yang ini, pokok ini kita letak cucuk macam tu sajalah. Bismillah. Katanya cucuk macam tu saja. So kita letak sajalah. Okey. Cucuk, kita siramlah sikit air. Bismillah. Okey, sudah. So kita siram sikit pokok lain juga. So selepas kita pakai 3 tanah ni, kita simpan balik. Tanah ni dulu sikit. Gulung sikit lagi. Ambil sikit lagi. Gulung. Itu cara paling berkesan lah kot untuk simpan. Okey, dalam masa yang sama juga, hari ni kita akan petik sikit daun bawang. Sebab rasa dia macam daun kucai, macam saya pernah buat video sebelum ni. So daun bawang tu kita akan ambil daripada bekas ini. Bekas yang ini, daun bawang putih. Ni bawang putih punya daun. So kita ambil dekat sini lah. Okey, so sebelum agenda kita yang seterusnya adalah kita akan siram semua pokok-pokok yang ada daripada hujung sana sampai ke sini. Kita akan siram semua. Okay, kalau pernah tengok episod yang pertama, inilah Coca-Cola yang kita beli dulu, tak pernah pakai sampai color pun dah jadi oren dah. Daripada merah jadi oren. Ni merah menjadi oren. Tak pakai-pakai, tak menjadi pun, scam. Okay, next kita akan bagi agenda yang terakhir, which is kita tengok apa pokok-pokok yang ada dekat sini. Ini dia pokok yang kita tanam, dah dibotakkan sedikit. Lepas tu ini bayam Brazil. Yang aku tahulah. Yang ni tak tahu pucuk-pucuk apa dah. Ni pun tak tahu pucuk apa. Yang ini daun lamoni, ada banyak keliling pagar. Nampak lamoni. Lepas tu bawah ni ada daun sirih dengan daun apa ni, buat miangkam ni. Daun miangkam ni. Ni tak tahu benda. Okey. So straight sini. Ni bunga.
Inilah paling cantik, bunga rose. Lepas tu ada orchid. And then dekat bawah pun ada tanaman juga. Dalam masa sama tadi adikku ada jumpa ini tanah apa? Bukan tanah, apa, kelapa. So boleh pakai tu, Pimos. Okey, so pokok ini kunyit. Lepas tu ada limau juga kat belakang. Macam ada limau di belakang ni. Dah kat mana? Pandan. Ini kita tahu pandan. Yang ni daun untuk orang demam. Kalau demam, sakit kepala, boleh pakai daun ni. Letak dalam air je. Itu sajalah. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Dan kita akan jumpa pada video akan datang. And then, bye-bye.